Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1783. Antara paparan utama. LKIM desak lindungi pasaran perikanan tempatan. Pertikai UIAM amanah gesa PAS mohon maaf. Himpunan Garah bukan soal undang-undang tetapi mainan politik 3R. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam madani. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menggesa kerajaan mewujudkan kawalan yang lebih tersusun terhadap kemasukan udang dan hasil perikanan import bagi melindungi pasaran tempatan serta menjamin kelangsungan pengusaha aquaculture negara. Pengerusinya Muhammad Faiz Fazil berkata ketika ini LKIM tidak mempunyai kuasa khusus untuk mengawal urusan import dan ekspor hasil perikanan. Namun pihaknya akan membawa perkara tersebut ke peringkat lebih tinggi bagi membolehkan satu mekanisme kawalan diwujudkan. Menurutnya, kemasukan udang import tanpa kawalan berpotensi menjejaskan hasil udang tempatan, khususnya ternakan di bawah seliaan LKIM. Selain memberi kesan kepada pengusaha perikanan lain akibat lambakan produk import di pasaran. Beliau berkata demikian kepada Bernama selepas meninjau projek ternakan udang dalam tangki yang dikendalikan Persatuan Nelayan Negeri Johor JOSPA di Kampung Sungai Danga. Muhammad Faiz turut menegaskan kawalan import dan ekspor memerlukan kerjasama pelbagai agensi berkaitan, memandangkan LKIM bukan agensi pelaksana utama dalam perdagangan antarabangsa hasil perikanan. Dalam pada itu, beliau berkata LKIM kini giat menggalakkan penglibatan persatuan nelayan dalam sektor aquaculture melalui penyediaan bantuan modal, sokongan teknikal serta penggunaan aset sedia ada bagi memastikan nelayan bukan sahaja bergantung kepada aktiviti penangkapan ikan, malah turut terlibat dalam penternakan dan perniagaan perikanan. Usaha tersebut selaras dengan sasaran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM untuk mencapai 40% pengeluaran ikan negara daripada sektor aquaculture menjelang 2030. Selain itu, Muhammad Faiz turut memberi amaran bahawa kegagalan Persatuan Nelayan merebut peluang dalam sektor ini boleh menyebabkan aquaculture dikuasai sepenuhnya oleh syarikat swasta, sekaligus berisiko mewujudkan ketidakstabilan harga dan lambakan bekalan. Untuk rekod, LKIM merekodkan pengeluaran aquaculture sebanyak 1,455 tan metrik bernilai RM37.77 juta pada 2023. Manakala 1,200 tan metrik bernilai RM23.67 juta pada 2024. Sementara itu, Pengurus Besar JOSPA Abdul Fattah Al-Khairi Mustafa berkata, projek ternakan udang dalam tangki tersebut bermula pada 1 Mac 2025 dengan peruntukan RM1.2 juta bagi pembangunan infrastruktur. Manakala benih udang dimasukkan pada 8 September tahun sama. Tambah lagi, beliau berkata sehingga Januari tahun ini, projek berkenaan berjaya menuai sebanyak 20 tan udang dengan nilai jualan mencecah RM500,000. Sekaligus membuktikan potensi aquaculture sebagai sumber pendapatan mampuan kepada nelayan. Parti Amanah Negara Amanah mengecam keras kenyataan Setiausaha Agung Parti Islam Malaysia PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang mempertikai kewibawaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dalam menjalankan kajian berkaitan cadangan pelaksanaan Pilihan Raya Datuk Bandar Kuala Lumpur. Pengerusi Biro Pendidikan dan Pemerkasaan Masyarakat Amanah Azli Yusof berkata UIAM bukan sebuah universiti junior seperti didakwa. Sebaliknya telah ditubuhkan sejak 1983 dan berkhidmat lebih 4 dekad sebagai institusi pengajian tinggi awam negara. Menurutnya, UIAM telah melahirkan ribuan graduan dan pakar dalam bidang undang-undang, pentadbiran awam, ekonomi, perancangan bandar serta dasar awam. Selain diiktiraf sebagai pusat rujukan dalam isu tadbir urus dan perundangan di peringkat nasional serta antarabangsa, Azli turut menegaskan tindakan mempertikaikan kewibawaan UIAM bukan sahaja tidak bertanggungjawab, malah mencerminkan sikap politik yang anti ilmu, anti akademik dan menolak perbahasan berasaskan fakta.
Beliau juga berkata kajian akademik dijalankan berlandaskan kaedah saintifik, kerangka analisis dan kebebasan akademik. Justru tidak wajar dipetikai atau direndahkan sebelum kajian dilaksanakan. Tambahnya lagi, kenyataan itu turut menimbulkan persoalan sama ada PAS hanya mengiktiraf kepakaran akademik apabila ia menguntungkan mereka. Namun menolaknya apabila sebaliknya sekaligus menghakis keyakinan terhadap institusi ilmu. Dalam pada itu, amanah turut mengingatkan bahawa merendahkan martabat universiti awam boleh membina persepsi negatif seolah-olah wujud ketakutan terhadap fakta, data dan perbahasan terbuka, serta melemahkan peranan universiti dalam pembentukan dasar awam dan reformasi institusi negara. Ahli Parlimen Shah Alam itu turut menegaskan isu pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur merupakan isu reformasi tadbir urus bandar yang serius dan perlu dibincangkan secara matang, terbuka serta berfakta. Dan bukannya dijadikan polemik politik sempit yang makin giat dilakukan. Sehubungan itu, amanah menggesa PAS menarik balik kenyataan berkenaan dan memohon maaf kepada warga UIAM. Selain menghormati peranan institusi ilmu serta mengamalkan politik yang lebih bertanggungjawab, beretika dan berasaskan fakta, Azli turut mengingatkan bahawa universiti awam memainkan peranan penting sebagai rakan strategik kerajaan dan masyarakat dalam menyediakan input berasaskan penyelidikan bagi memperkukuh dasar awam serta reformasi institusi. Menurutnya lagi, mempertikaikan kewibawaan institusi akademik sebelum dapatan kajian dibentangkan hanya akan melemahkan budaya wacana nasihat dan mencemarkan prinsip kebebasan akademik yang menjadi tunjang pembangunan negara. Dalam konteks cadangan pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur, Azli berkata pandangan ilmiah dan data penyelidikan wajar dijadikan asas perbincangan, bukannya ditolak atas pertimbangan politik. Beliau juga menegaskan bahawa amanah akan terus mempertahankan peranan institusi ilmu dan kebebasan akademik daripada sebarang cubaan mencemarkan integriti penyelidikan demi kepentingan politik sempit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini berkata beliau tidak akan teragak-agak mengambil tindakan maksimum terhadap pihak yang cuba menyukarkan keadaan ketika Malaysia sedang menerima kedatangan tetamu negara. Beliau berkata kebebasan bersuara dan hak untuk mengkritik kerajaan dibenarkan, tetapi apa-apa perbuatan yang melanggar undang-undang atau mencetuskan ketegangan kaum bakal berdepan tindakan tegas. Nak bagi pandangan dan kritikan boleh, di negara ini bebas. Tapi kalau kamu ganggu-gugat keselamatan negara dan cuba khianati, persulitkan keadaan ketika ada tamu negara kita, percayalah saya akan ambil tindakan maksimum, tangkap dan humbankan mereka, katanya di petik Harapan Daily. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam konvensyen PKR Selangor pada Sabtu. Beliau mengingatkan agar isu-isu sensitif tidak dieksploitasi dengan cara yang boleh menjejaskan hubungan antara kaum Melayu, Cina dan India. Di samping menegaskan bahawa keselamatan negara tidak boleh dikompromi atas apa jua alasan, Ahli Parlimen Tambun itu juga menyatakan pendirian tidak setujunya dengan pembinaan rumah ibadat tanpa mengikut undang-undang sambil menegaskan peraturan berkenaan terpakai kepada semua. Saya tegaskan, ya, kawan-kawan India pun ada. Saya tidak setuju dengan percambahan kuil-kuil tidak mengikut peraturan yang ditetapkan. Mesti ikut peraturan. Sama seperti masjid atau surau atau gereja. Tetapi jangan timbul permusuhan. Kalau kita langgar peraturan, hasilnya kebencian dan masalah tidak akan selesai, jelas PMX lagi. Sehubungan dengan itu, Himpunan Gerakan Anti Rumah Anutan Haram Garah disogor pada malam Sabtu jelas bukan isu undang-undang, sebaliknya cubaan politik untuk mencetuskan sentimen 3R. Lebih ketara lagi, ia digerakkan ketika lawatan rasmi Perdana Menteri India ke Malaysia, satu tindakan yang berisiko menjejaskan keharmonian kaum dan hubungan diplomatik negara. Hakikatnya sambutan himpunan itu hambar, tidak sampai 50 orang pun hadir. Namun cuba ditularkan oleh segelintir esko pemuda PAS Pusat yang tampil sebagai pengulas, bukannya sebagai penyelesai. Tambah lagi, isu binaan kuil atau rumah ibadat tanpa kelulusan bukan bidang kuasa kerajaan persekutuan. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, hal ehwal tanah dan kelulusan binaan terletak sepenuhnya di bawah bidang kuasa kerajaan negeri melalui Kanun Tanah Negara dan Akta Perancangan Bandar dan Desa.
Oleh itu, kerajaan pusat tidak mempunyai kuasa melulus, meroboh atau menghalalkan sebarang binaan di atas tanah negeri. Malahan di Kedah sendiri wujud kira-kira 490 binaan tanpa kebenaran. Persoalannya ke mana suara Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin ketika menjadi ahli Parlimen Alor-Star dan ketika bekerja sebagai Setiausaha Politik Menteri Besar ketika di SUK Kedah di bawah pentadbiran Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur dahulu. Mengapa tiada himpunan, tiada tekanan dan tiada desakan ketika itu? Maka jelas wujud sikap pilih isu mengikut kepentingan politik, bukan prinsip undang-undang. Untuk rekod, Kerajaan Madani konsisten mengambil pendekatan berlandaskan undang-undang dan rundingan. Antaranya isu Masjid Madani di Tanah Jekyll membuktikan bahawa Perdana Menteri mampu menyelesaikan perkara sensitif secara berhemah, termasuk pemindahan kuil ke lokasi yang sesuai, di mana ia sesuatu yang gagal diselesaikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional PN yang diwakili PAS dan Bersatu sepanjang 33 bulan memerintah. Tindakan polis pada malam tersebut bukan untuk menindas kebebasan bersuara tetapi bagi memastikan perhimpunan tidak mencetuskan api perkauman dan keagamaan yang boleh mengancam ketenteraman awam. Dalam negara yang berbilang kaum, undang-undang mesti ditegakkan tanpa tunduk kepada tekanan jalanan, terutamanya dalam kes binaan kuil bawah pihak berkuasa tempatan PBT bukannya polis. Maka biarlah kerajaan dan pihak berkuasa negeri menyelesaikan isu tersebut mengikut lunas undang-undang, bukannya melalui provokasi politik dan permainan sentimen 3R. Jom Channel juga ingin mengingatkan sebelum kalian mahu menyokong penyelaras garah Zamri Vinod secara membuta tuli, elok siasat terperinci siapakah dia sebenarnya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel, saluran berita TV internet nombor 1 di hati anda untuk mendapatkan berita politik tanah air. Dari sungai ke segara, Palestin bakal dan pasti merdeka. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.